Inilah Min. Ini apa ni Syai? Tapi sebelum tu aku nak tanya kau lah Min. Kau selalu bercuti kan? Kau selalu cari kat mana? Aku kalau aku nak pergi bercuti semua lah. Kalau macam aku biasalah, kita nak aku akan search dekat Google dulu, aku akan cari dekat Instagram dulu, dekat media sosial lah. Sama macam aku, tapi mesti kau tak tahu kan. Dan penonton rumah mesti tak tahu juga. Kebiasaannya setiap negeri memang ada galeri pelancongan. Dan kita boleh belajar tentang info-info pelancongan juga dekat galeri tu. Kau betul seperti ni kita belajar tentang sejarah, toko-toko, macam-macam lah tentang sejarah kat tempat tu. Seperti ni kau sekarang ni kita kat mana kau tahu? Itu kita dekat galeri pelancongan lah ni. Kalau kau nak tahu lebih lanjut tentang tempat ni, mari kita tengok. Jom, aku dah excited ni, jom. Ini aku cakap galeri pelancongan Cenong. Biasa kan, budak-budak macam kita, bayi-bayi kita, dia tak nak ambil tahu pun tentang sejarah, tentang apa. Betul Syai, memang yelah kita kadang kalau sekarang ni dia orang nak bercuti, dia orang tak ambil tahu lah pasal-pasal ni. Ya tu aku cakap, dia orang kena pergi sendiri dekat tempat ini. Betul. Dia ada orang tahu macam mana asal usul tempat ni, seperti yang tengok asal usul Cenong. So dia orang boleh tahu asal usul Cenong tu macam mana. Betul. Tak adalah kita macam Cenong. Di samping anda semua akan mendapat segala informasi tentang sejarah kawasan ini. Betul. Okey, sekarang ini kami bersama dengan Datuk Kurnia Bestari Muhammad Arifin, iaitu merupakan pengurusi galeri pelancongan Cenong. Okey Datuk, boleh saya tanya semua sikit soalan? Okey, macam mana latar belakang tempat ini dan apa tarikan tempat ini? Pertamanya sekali saya banyak terima kasih kepada Ardian datang ke Cenong untuk mempromosikan utamanya kalau saya galeri pelancongan Cenong ni. Latar belakangnya galeri pelancongan Cenong ni baru saja diusahakan. Asal dia bangunan ini adalah pusat khidmat masyarakat. Pejabat ahli Dewan Negeri di Kawasan Cenong. Saya wakil rakyat di sini ni? Ya, di sini. Dan dengan daya usaha pihak majlis daerah menaik taraf bangunan ini menjadikan galeri pelancongan Cenong yang menempatkan ramai tokoh-tokoh yang berjasa memang ramai di Cenong. Bagi kita daripada bawah tadi kita tengok di sini. Itulah. Jadi tokoh-tokoh yang ada di sini, tokoh-tokoh daripada negeri Pahang saja ke ataupun daripada luar pun ada? Tidak, tokoh yang dari Cenong saja. Jadi daripada mereka-mereka yang memberikan sumbangan dan jasa pemerintah negeri dan pemerintah negara. Ada yang jadi KSN, KSU, banyak yang terlibat dalam politik dan menyumbang kepada negeri lah. Dan tak kurang kepada negara kita. Okey Datuk, saya nak tanya sikit, bagaimanakah tentang sektor pelancongan di Cenong? Mana tempat yang orang nak pergi? Sektor pelancongan kita di Cenong ni ada kepelbagaian. Kita ada Kertau untuk ni lah orang datang ke Bukit Kertau. Kemudian kita ada disebut Cenong. Orang akan sangat senang dengan kuih tiga beradik. Kuih tiga beradik. Tradisional tiga beradik. Ada tiga lain. Ini memang ada di Cenong je. Kuih papena, kuih Badak Kubang. Yang nanti akan kita InsyaAllah nikmati. Daripada itu kita dulu boleh bawa kepada melihat tempat sejarah yang saya sebutkan tadi.
makam-makam ataupun kubu-kubu lama yang ada, yang seperti kalau saya sebutkan di sini ialah kubu Puteri Berdarah Putih yang mungkin ada sejarah tersendiri. Betul. Boleh diceritakan langsung datang ke tempat ini lah. Puteri Darah Putih. Puteri Berdarah Putih. Makam Puteri Berdarah Putih. Nama pun dah kita boleh hantar banyak sejarah. Ada pun cucu kubu pahlawan, cucu Datuk Mahmud pun ada di Selangor ni. Banyak di sebelah sini dan di sebelah sana. Selain daripada itu kita ada galeri Ulia yang menempatkan Quran-Quran lama dan pakaian lama yang diguna oleh ulama-ulama yang ada di kawasan sini. Okey, penonton semua pun dah tahu apa yang Datuk cuba sharekan sikit kepada kami tadi. And then Kuih Tiga Beradik. Datuk ada cakap kuih Tiga Beradik tu kan? Ya. Itu kat Cenor ni ada. Tempat lain saya tak ada Kuih Tiga Beradik tu. Yang penting tempat ni tak berbeza, tapi berbisa. Boleh.